sekarang ni kita nak check in bag, drop luggage. So tengok tadi Robi. So let's go. Flight ticket under Firefly, share coach dengan Malaysia Airlines punya flight. Drop bag dekat sini lah. Okay, so kita dah dapat dia punya tiket ke Tawau, Sabah. Oh, biasa orang pergi ke Kota Kinabalu. Sekarang ni kita nak pergi mana? Tawau. Pergi makan Sempurna. Oh. Ali, kita pergi makan ke? Okay, let's go. Chon. Lester, Ali, sedap tak? Good. Okay. Alright, thank you so much, sir. So we are the first in the cabin. Korang dapat? This one. Okay, let's go. I don't know. So ini dia punya curry chicken. Dah sampai. Bye bye. High five, high five, high five. High five. Yeah. Alright. Ini small. Oh, masak butter. Tu udang lipat. Maksudnya tadi tu udang lipat. Wow. Oh, tangkapan malam ini kita dapat lobster. Berapa harga? 148 ekor. Butter basah. Oh, okey. Alright, Assalamualaikum. Selamat pagi. Sabah hari kedua. So sekarang kita orang dekat Sea Fest Jetty punya landmark. Gate lah, macam gate. Alright, so kita dah dapat pass VIP 2. Sampai je, kita disambut malam baik dah. Abang rasa kita je yang VIP. Sombong amat. Tadi bawa balik. Wah. Halo. Go. Saya clumsy. Dah cakap dah. Ali kan dah cakap. Oh, ada Patrick ah.
Kita ambil semua lauk yang ada. And then the speciality dia ialah tolato lah, sebab kat Sabah kan. So ni jalan ke bilik kita orang. So ada 2 sahaja kat sini. Alright, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ketiga dekat Semporna Sabah. Sekarang ni kita nak buat aktiviti sikit. So aktiviti ni tak ada bayar apa-apa pun, sebab dia dah ready dekat depan bilik. Okay, so, alright, so sekarang ni kita nak buat aktiviti apa? Sea walking, tapi tak semua orang pergi. Anis dia pergi. Kita tengoklah macam mana. I tak nak turun. Abang masuk dulu. Okey. Masalah. Naik atas. Naik atas. Oh, nak naik. Oh, nanti kalau nak naik atas dah boleh buat macam ni. Naik atas. Baru turun dah naik. Ni turun bawah. Oh, tu turun bawah. Berhenti. Berhenti. Perlahan. Oh, perlahan. Diver dah turun. Jari tegak. Ni melintang. Okay. So sekarang ni dah nak turun. Tengah ready. Diver pun dah ready. Are you ready? Dia punya helmet. So dari dalam explanation, dia punya helmet dia berat lebih kurang dalam 45 km. 45 kg. Swimming. Mana mama? Tak ada pun. Okay, dah naik dah. Kita punya angkasawan. Angkasawan. Astronaut. Selamat. Kan cantik kan? Kata nak kejap je. So kita belum Royal, terus hantar dekat Dayang punya hotel. Dayang. Ada sila charge RM200. So kalau boleh, kalau tak boleh lah. Apa? Dia request daripada manager tu. Okay, so kita dah sampai Dayang Resort. Okay. Tak ada orang lagi macam biasa. VIP punya pass. So dah malam. Kita orang dah settle solat semua. Kita nak pergi dinner. So ini dia punya view malam. Tengok. Very nice lah. Cantik, tenang saja. Dia tofu. Dan ada sotong. Alright. Assalamualaikum, selamat pagi. So sekarang jam lebih kurang dalam pukul 6 pagi. So kalau dekat Semenanjung lebih kurang dalam 7 pagi dah. Hari yang keempat, which is hari yang kelas.
Pukul 7.30 pagi. 5 kali. Kita nak jump buat snorkeling sikit kat laut. Okay, so let's go. First thing I did. Okay, so settle breakfast. So sekarang ni kita nak buat last activity dekat Dayang Resort. Aktiviti berkayak. Enjoy. Okay, so kita dah nak check out. Anak So, balik. this is okay, so hotel ada sediakan payung. Facility sini okey lah. Layanan pun okey. TikTok. Maybe sebab tak ada orang. Ataupun memang layanan Sabah macam ni lah. So orang Sabah semua baik-baik lah. Okay, so kita dah mula bergerak daripada Dayak ke Jetty. Alright. Okay, so kita dah sampai dekat airport. Flight kita pukul 9 malam. Sampai kat airport pukul 2. So tak tahu apa nak buat. So kita pergi makan dulu. Dan pukul 6 kita check in luggage. Alright. So, keputusannya. Okay. Okay. Nampak? Kosong kena air. Kena minyak actually. Kena minyak cagamat. Lepas tu, so kita report terus kat polis. Orang Okay, takut kat kat sana. dalam. Alright. Kat dalam immigration problem. Kita buat report terus. Ni, so dia bagi siap-siap kebenaran pelepasan. Okay. So 3 nama terus saja buat. So itu dia flight kita Air Asia. So itu ada bag. So untuk Tawau departure dia kena turun tangga and then manually naik menggunakan tangga tu lah. Perjalanan kami di sini masih belum berakhir. Dalam episod seterusnya, kami akan kongsi satu pengalaman yang hampir mengubah keseluruhan rancangan percutian kami. Ketika tiba di lapangan terbang untuk daftar masuk penerbangan, kami dikejutkan dengan satu masalah yang langsung tidak kami jangkakan apabila nama kami tidak dapat ditemui dalam sistem. Namun di sebalik detik yang mencemaskan itu, kami juga berpeluang merasai layanan yang cukup istimewa daripada Malaysia Airlines yang banyak membantu sepanjang proses tersebut. Apa sebenarnya yang berlaku? Bagaimana masalah ini boleh terjadi? Dan adakah kami berjaya menaiki penerbangan seperti yang dirancang? Jangan lupa saksikan episod seterusnya untuk mengetahui kisah penuh di sebalik pengalaman yang tidak akan kami lupakan. Terima kasih kerana menonton sehingga ke penghujung video. Jangan lupa like, komen dan subscribe supaya anda tidak terlepas episod seterusnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum.